Kalau anda dah buat hair transplant atau sedang rawat rambut gugur, cara guna hairspray ni sangat penting. Ini cara guna hairspray untuk bantu pertumbuhan rambut dan juga kawal keguguran rambut. Yang pertama sekali, make sure kulit kepala itu bersih dan kering sepenuhnya sebelum penggunaan hairspray. And then, gunakan 2 kali sehari, which is pagi dan malam untuk kesan yang lebih baik dan juga lebih konsisten. Seterusnya, sembuh 1 pump pada setiap kawasan utama, which is crown area, mid scalp dan juga frontal scalp. Tetapi frontal scalp ni kita bahagi pada 3 bahagian, which is the right and left temple and also mid of frontal scalp. Jarak semburan pula adalah lebih kurang dalam 6 ke 8 cm dan selepas spray kita massage gently over the sprayed area so that hairspray ni evens out throughout the entire scalp. Tapi apa yang paling penting, make sure kita jangan basuh rambut ataupun guna produk lain at least for the first 4 hours selepas kita guna hairspray ni pada kulit kepala kita. And for your own safety, make sure jangan spray ni terkena pada muka ataupun mata kita. So kalau korang baru lepas tanam rambut atau buat rawatan hair loss, consistency of using this hairspray adalah sangat penting. Untuk panduan yang lebih tepat, boleh rujuk pada pakar rambut kami di Pulau Jas Specialist Clinic.